Ustaz Mak nikah dengan selepas nikah ada beza tak? Orang dua suruh tanya. Ya beza, ada bini lah. Dan nikah tak ada bini. Tu dia tak apa? Tu beza ya. Ada bini. Ada bini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada orang tidur tepi. Belum ni tidur serang. Dia orang tanya tadi pasal busung ni sebab mana? Kau nak tahu sebab? Dia tahu sakit. Ni sakit. Orang sakit kutu. Sakit apa dah? Sakit sebelah ni. Malam-malam dulu dah. Oh, lengah-lengah habis tu. Lengah habis. Dia megang habis. Sebab banyak pergi ceramah ke sebab nikah? Sebab Tak dulu belum ada laki-laki lutut. belum ni teruk ni. Aku nak spin kat ni. Belum ni teruk ni. Tengok ada dah. Ada. Jadi tak kait dengan nikah. Tak kait lah. Dah kait. Ni sepelek ni. Kembang lagi tu. Okey, Ustaz, kita seterusnya soalan. Kalau kita nak memburu dengan anjing, Ustaz. Dengan anjing. Masa anjing pun pelik kok, Ustaz. Ya. Makhluk Allah Ta'ala yang pelik. Dia najis mughallazah. Dia najis. Tapi dia ni diberi kelonggaran oleh syarak. Jadi nak memburu dengan anjing tu syarat-syarat dia guna, Ustaz, yang membolehkan binatang kok diburu oleh anjing tu halal kita makan. Sila, Ustaz. Baik. Bila sebut memanah, antaranya memanah ini berburu. Betul tak? Pemanah semua tahulah. Kalau dapat panah, kalau kita order mata nak panah pun dia ada untuk hunter ke untuk target. Tak? Untuk main target ke untuk berburu. Sebab target dia mata lurus lah. Kalau mata berburu lelah main nak cabut nak cari point, faham lagi sekali panah dah gerak. Faham? Jadi sebenarnya panah ini memanah ini berkaitan rapat dengan memburu. Baik. Soalan seterusnya, dibenarkan kita menggunakan anjing untuk berburu? Itu hebatnya anjing ni. Lepas tu dia najis dalam satu segi. Tapi satu segi binatang yang istimewa dalam Islam. Sehingga disebut dalam Quran, disebut di dalam hadis, binatang yang biasanya mudah kita latih daripada binatang yang jenis ganah. Dia jadi ikut kata kita dan boleh berburu, dan dia buru tu menjadi halal bagi kita. Nampak? Allah kata dihalalkan bagi kamu segala binatang yang halal lah, atau makanan yang baik-baik. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin. Dan juga dihalalkan bagi kamu apa yang ditangkap oleh anjing yang telah dilatih. Nampak? Yang telah dilatih, yang dia kata tu'allimuhunna, yang kamu ajar anjing itu.